Majlis kesoalan yang keempat. Dengan ini dipersilakan Tuan Haji Muhammad Ismi bin Mat Taib Yang Berhormat Parit. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Betul. Soalan saya nombor 4. Dipersilakan Menteri Dalam Negeri untuk menjawab soalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Parit. Parit ingin tahu apakah langkah yang pihak polis ambil untuk menangani isu jenayah kecil dan jenayah harta benda di kawasan yang penduduk padat. Baik, bila penduduk padat, hubungan kejiranan tu longgar. Bila kawasan tu padat, kawalan sosial menjadi kurang. Bila kawasan padat, maka risiko berlaku jenayah tu tinggi. Itu dia punya problem statement dia. Sebelum kita nak atur strategi atau pendekatan nak atasi, kita set dulu apa kita nak buat. Yang pertama, kita mesti mengukuhkan kawalan sosial. Yang kedua, kita mesti mengurangkan ruang berlaku jenayah, tutup ruang. Dan yang ketiga adalah kita mesti meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dengan polis. Jadi apa pendekatan kita gunakan? Kita gunakan pendekatan kepolisan berteraskan komuniti. Baik, ada 3 perkara kita nak capai. Ada segi strategi. Yang pertama, kita tekankan penglibatan dan kerjasama komuniti. Boleh jadi KRT, SRS, Persatuan Penduduk, NGO, sekolah, pemimpin tempatan. Bahkan kita ada program satu masjid, satu polis, macamlah PPS di sekolah. Baik. Yang kedua adalah strategi pencegahan berasaskan masalah. Masalahnya apa? Kawasan penduduk tetap, penduduk padat misalnya ada kawasan lorong-lorong gelap ataupun berlaku insiden dadah yang tinggi ataupun kes pengangguran yang tinggi. Itu semua masalah yang boleh mendorong kepada berlaku jenayah. Jadi, pihak polis akan kerjasama dengan PBT. Kalau kawasan gelap, PBT tolong pasang lampu misalnya. Ataupun polis tingkatkan rondaan. Yang ketiga adalah omnipresent. Polis itu dilihat hadir dan berada di kawasan itu. Jadi, melalui unit rondaan bermotosikal URB ataupun Mobile Patrol Vehicle MPV atau unit polis pelancong. Tak cukup dengan itu, kita ada lagi inisiatif yang kita sebut Volunteer Smartphone Patrol. Sekarang ni Yang Berhormat, ada 1.6 juta orang awam yang berdaftar dalam program volunteer ni dengan phone dia, tapi dia akan jadi mata dan telinga melaporkan maklumat tentang potensi berlaku jenayah atau sudah berlaku dia orang pertama sampaikan. Dan ini penting. Ya, 1.6 juta, kalau lagi tinggi, lagi bagus. Maknanya tak ada insiden jenayah akan terlepas, melainkan akan dapat dikesan oleh publik sendiri, orang awam sendiri. Ya, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Parit untuk soalan tambahan. Terima kasih kepada Wakil Menteri. Terima kasih Yang Betul. Soalan saya, adakah kementerian mempunyai data khusus berkaitan dengan profil pelaku ni? Adakah kebanyakan mereka daripada kumpulan yang terancang atau individu-individu atas faktor ekonomi dan sebagainya? Soalan saya yang kedua berkaitan dengan adakah pihak kementerian bercadang untuk menambah atau mewujudkan CCTV. Tadi Menteri dah sebut memasang lampu-lampu, tapi di kawasan hotspot mungkin perlu CCTV. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk memasang CCTV? Kalau kita tengok di negara-negara luar, banyak CCTV di merata tempat, tapi memadai dengan kawasan-kawasan hotspot ni sebaiknya ada CCTV. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk melakukan demikian? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Yang Berhormat Parit. Tentunya bila kita cakap tentang jenayah kecil dan juga jenayah harta benda dalam soalan asal, Tan Sri Ketua faham, bekas pegawai polis, yang ini kita merujuk pada kes curi motorkar, curi motosikal, curi van, curi lori, curi kenderaan berat ataupun pecah rumah. Ini dalam klasifikasi
pihak polis, ini kita anggap sebagai di bawah jenayah harta benda. Okey, ya. Dan berpandukan kepada statistik ini, pihak polis akan buat pemetaan, mapping. Negeri mana, kawasan mana, daerah polis mana yang paling tinggi kes ini. Misalnya, kalau saya ambil 2 statistik yang terbaru, 2 tahun ni, 24-25, tahun 2024-2025. Seluruh negara, kalau jenayah harta benda yang saya sebut tadi, ya, paling tinggi adalah Terengganu bagi data tahun 2024. Terengganu tinggi, 11,910. Kemudian dia tahun 2025, sepanjang 2025, Terengganu meningkat kepada 12,528. Itu paling tinggi. Ya, diikuti dengan Melaka, kemudian Perlis, kemudian Kedah, kemudian Selangor. Ini jenayah harta benda. Jenayah harta benda ni selalunya dia pelakunya tidak bersifat sebagai kumpulan jenayah terancang lah, organised crime. Okay, ya. So dari segi statistik data ni penting sebab dia memandu kita. Barulah kita nak padankan strategi pencegahan. Di Bukit Aman, tugas hakiki di bawah tajuk yang sedang kita bercakap ni adalah di bawah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Jadi berpandukan kepada angka yang saya tunjukkan tadi, trend 2024 dan 2025 ni trend dia menurun. Jadi saya bolehlah katakan sikit sebanyak adalah kesan daripada inisiatif yang tadi saya kemukakan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Betong. Terima kasih Datuk Ketua. Mengenai jenayah kecil ini bukan sahaja di kawasan perumahan yang padat tapi juga di kampung-kampung di luar bandar, Menteri. Dari segi dimensi pemulihan dan pencegahan yang berulang, kalau kita lihat statistik dia menunjukkan peningkatan sebanyak 28.4% dalam bilangan banduan ataupun yang pesalah yang telah masuk dalam penjara yang disabitkan kesalahan, dan apabila mereka telah keluar daripada penjara. Saya ingin bertanya, apakah program intervensi spesifik di luar penjara yang dilaksanakan untuk kita memastikan bahawa bekas pesalah ini apabila mereka kembali ke kawasan perumahan rakyat ataupun balik ke kampung, mereka tidak terjebak semula dalam menjalankan aktiviti jenayah-jenayah kecil ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan. Tan Sri Putu, terima kasih rakan saya dari Betong. Apabila pelaku jenayah itu telah diberikan proses keadilan sewajarnya, maknanya dia ditangkap, disiasat, dibawa ke muka pengadilan, kemudian dijatuhkan hukuman sabitan. Kemudian dia telah selesai semua proses merayu, maka dia akan ditempatkan di penjara. Baik. Saya mohon untuk membetulkan angka yang Muhammad sebut tadi. Ini angka residivism. Residivism maknanya apabila seorang itu selesai menjalani hukuman dalam tembok penjara, dalam julat 3 tahun selepas dia dibebaskan, dia patah balik tak? Jadi kita sekarang ini adalah pada kadar 11% sekarang. Tapi bagi kategori mereka yang telah disabitkan hukuman, tapi kita ada beberapa program yang mereka tak ditempatkan dalam institusi, terutama bagi kesalahan kecil. Di bawah kesalahan kecil, katalah hukuman 3 tahun ke bawah. Okay. Dia berada dalam tembok penjara sekian tempoh, kemudian di hujung-hujung tempoh pembebasan, dia tak dalam penjara. Kita letak dia di luar melalui pelbagai inisiatif program lah. Ya. Dan kita padankan dia dengan majikan. Dan majikan mengambil mereka bekerja. Okay, misalnya, Tan Sri Ketua, kita sewa pusat latihan khidmat negara yang masih banyak lagi kosong. Kita bayar. Sewa, kita tempatkan mereka ni di situ. Kemudian pagi mereka pergi bekerja. Kerjalah kilang pemasangan bodi motosikal ke, dia kerja di kilang ke, dia tempat cuci kereta ke, petang dia balik. Begitulah rutin dia sehingga dia bebas. Bagi kategori ini, yang di hujung-hujung tempoh pembebasan kita letakkan di luar dan bekerja, bagi setiap 800 orang yang bebas, 1 saja patah balik melakukan kesalahan. Yang ini kadar residivism dia sangat-sangat kecil.
Kerana itu, Yang Berhormat ingin tahu apakah langkah intervensi bagi memastikan mereka tidak kembali terjebak. Cerita dia, apabila pintu penjara dibuka sekalipun, Jabatan Penjara masih lagi menjalankan inisiatif untuk mengasuh mereka ini. Sepatutnya, Jabatan Penjara dah selesai dah. Masyarakat patut ambil. Tetapi stigma masyarakat ni kadang-kadang mereka melihat pelaku ini sebagai tak ada tempat. Sebab itu, saya sebut bahawa jangan sampai masyarakat mewujudkan penjara kedua pula untuk mereka. Bila mereka merasa tersisih, itu akan menjadi push factor pada mereka untuk kembali melakukan jenayah. Itu yang cuba kita kurangkan. Dan itu menjadi tanggungjawab kita semua. Terima kasih. Baik, Speaker boleh bagi seterusnya jawab saya satu jemput. soalan lagi. Boleh tambah satu soalan. Tak boleh ya. Terima Kita kasih.